UPSL. Tak, yang UPSL yang baru pasti. Oh, muda-muda. Bakal-bakal cikgu pula tu. InsyaAllah. Dulu so memang main kat sini, lepak sini. Wah, awak yang katanya daripada Sabah, ada anak ayah sini. Pos barang sini boleh? Pos barang? Boleh on. Sebab dari dulu pos barang kat sini sebabnya, senang. kan, sampai sekarang kadang-kadang macam cikgu-cikgu lama masih ada lagi. Biasa ayah Dan yang sekarang, biasa ayah selalu lah. Kita sini, lepas tu balik nanti dia ambil lah. Dari dia kerja dekat, apa yang dekat rumah, perumahan. Oh. Kecil. Oh, ni semua je macam ulang kaji. Semua ada budak-budak kita ada. Budak cikgu. Besar. Ini kalau soal apa-apa ini kalau aku tahu-tahu ni, tahu sikit lah. Macam mana saya tulis Cik lah. Kerja kalau masa saya kelas hari macam mana? Sekejap, soalannya tahu ni sekejap. Cik kerja seminggu tu siang, seminggu lagi malam. Kan macam mana? Oh tak, saya ditugaskan kerja siang selama sebulan tu lah. Sebulan tu siang je? Lepas tu? Sebab saya ditugaskan siang 12 jam, 8 pagi sampai 6 malam. Oh, okey. Lepas tu malam tu tidur? Malam saya tak pukul 8 bila balik tu pukul 8 malam lah. Macam malam datang pukul 8 tu baru turun balik. cikgu aku tak ada kan? Cikgu aku 8 pagi 8 malam lah. Maksudnya malam tak ada? Malam tak ada. Dari bangun sebab saya si pagi saja. Oh, perempuan. Perempuan malam tak boleh? Malam dia pilih tak. Oh, faham. Tapi dulu memang ada juga perempuan di malam kan. Ada. Sekarang pasal ada isu apa benda tak. Dia ditugaskan 12 jam je lah. Ambil malam, siang 4 jam hanya perempuan. Dia lain dengan macam ayah dulu. Dia kerja seminggu pagi, minggu depan malam. Itu sekarang lelaki ada buat macam tu. Sekarang lelaki ada lagi. Perempuan tak ada. Perempuan pagi semua. Special. Tapi 12 jam macam tu. Macam setiap sekolah, macam sekolah ni ada perempuan. Dulu zaman ayah lelaki je. Kalau macam sekolah lain baru permintaan daripada guru besar sendiri. Oh, dia nak perempuan. Dia tak nak lelaki. Seorang je dia nak. Oh, faham. Sebab tu saya dikelilingi oleh puja-puja ni. 3 orang. Lelaki, orang Syekh. Wadin kan? Wadin tak. Wadin pen. Nanti pukul 1. Lepak ni pukul 1 orang balik. Dia ambil budak-budak sekolah orang. Oh, faham. Lepas tu nanti kan sama-sama serentak budak. Dari tahap 1 tuan. Nanti balik aku gila 2 kali. So maksudnya perempuan siang je. Siang saja. Kalau lelaki tu macam sister dulu lah. Pagi, seminggu, minggu depan, malam. Sama. Masih sama, tapi sekarang kalau lelaki tu kira siang seminggu, 2 minggu malam. 3 orang lelaki sama shift je. Guru besar nak sendiri je. 3 orang malam? Gila-gila. Kalau macam seorang seminggu, lepas tu minggu depan pengawal lain pula, lepas tu 2 minggu 2 orang straight malam. So maksudnya dalam sebulan tu, contohnya macam lelaki, gila-gila shift. Malam 3, seorang pagi. Malam kira 2 orang, tapi 2 orang gila-gila lah. Siang seorang dengan saya, lepas tu 2 minggu lagi malam. Sebab ada perempuan kan? Betul. Lepas tu kira bos kita orang kira minta saya mati lah. Jam, dia macam dulu 2 jam sekali apa nak betul, masih sama. Masih sama kan? Kerja sama. So maksudnya Jamil lah selama sekolah kan? Okey. Kita orang kena ronda setiap 2 jam, 3 kali meronda. Lepas tu petang giliran lelaki pula 2 kali meronda juga. Ronda kan? 3 kali maksudnya? 3 kali lah maksudnya macam setiap 2 jam. Macam saya sampai tengah hari. Lepas tu dia pukul 2, 4, 6. Macam 3 kali lah. Malam macam sekali? 3 kali petang. Kalau kerja siang petang. Dia bagi. Kalau malam pun sama. Betul. 3 kali. So maksudnya kalau cik 8, 10, 12? Cik, saya puan. Puan. Boleh. Boleh, tak ada hal. Puan. Okey, soalan yang last lah. Jadi
macam mana Puan dengan Wak kalau budak-budak datang first nak kena pimpin dari sekolah ke? Dia biasanya kita orang hanya ditugaskan kerja jaga pagar. Keselamatan dalam dia. Lepas tu kalau macam dah lambat kan, pukul 7.30 lah. Baru dia masuk sendiri lah ke dewan. Memang kena catat lah budak tu sendiri. Betul. Kita masuk rekod disiplin. Pagar kalau shift pagi macam Wak ni dia nak senang bentuk kena dia tak apa depan pun sampai lambat dia kena pergi ke belakang depan pula biasanya belakang depan dia kalau awal kalau dah lambat depan lah kan. Betul. Ada macam tapi alhamdulillah jamin lah. Cuma hari Jumaat je bila macam orang luar masuk banyak kejadian kecurian. Ada. Baru ni sebelum ni kita orang masuk 10 baru ni memang ada kes curi tabung koperasi lah. Bagian pejabat dia tak pernah masuk tapi adalah budak-budak kadang-kadang dia nyamar punya dia nak mancing ikan tapi dia buat semua kejadian tu hari Jumaat. Malam? Hari lain tak ada siang. Siang? Kalau siang lah. Kalau malam saya tak tahu menau biasa Wak ni malam okey je. Malam dia lah. Jaga malam? Kalau di Kuala Jurawat pernah tengah pagi saya ni tapi tu lagi bagus macam tu. Selamat. Tak nampak putih. Kalau tapi kat sini banyak mistik faham dia. Ayah dulu pernah cerita apa? Macam-macam cerita juga. Dah lah. Malah cerita banyak sangat. Tapi memang ada. Tingkat 4 saya kena demam masa itu nak naik raya. Memang benda tu ada. Dulu mana ayah semua muda-muda kan, muda semua kena, ayah tak kena. Tak tahu kenapa. Tak tahu. Ayah dia semangat lah. Tapi dia semangat tinggi. Betul, lagi satu kalau kena tu kira baik kita ada rezeki tapi ibarat benda tu kena tegur terus jadi demam. Dia jangan ni lah nak tegur-tegur tak payah. Lagi satu kita kerja sini kita memang cari rezeki kan. Jangan Allah jangan simpang macam bangga diri macam tak takut ke apa. Benda tu kan memang ada lah. Betul. Kadang-kadang macam-macam dengar cerita lah kat sini. Siang pun kata keluar. Contoh macam pemakaian kan. Pemakaian semua kena wajib. Memang betul lah. Betul sampai baju hitam tu ada lagi? CSG? Baju hitam ada tapi mana kalau macam orang buka orang berasa nak buka. Orang macam kalau tu lah nak pergi mana-mana masuk baju. Biasa budak memang kalau lambat tak payah hantar pergi depan. Tak ada. Ada aja satu pun jalan je. Betul. 5 orang. Semua lelaki. Tapi sekarang tak ada orang pakai jantan sekarang. Ada juga. Kalau balik. Ada yang lain juga. Ada juga yang budak masih kena kaki. Kalau jantan cuci kena tengok-tengok dulu zaman ayah dia kan jalan tak buat kan. Dulu kalau dari kampung ayah melintaskan ni? Entah, kadang-kadang dia melintaskan. Tapi itu lagi tu naikkan kadang dia hantar insuran tak ada. Tapi tu dia jarang lah, dia kadang-kadang dia jantan senang. Betul. Kadang-kadang mak bapaknya sendiri tak nak melintas ke sini tau. Dia hantarkan je jantan kan? Itu suka rela pengawas sendiri lah. Kalau kita orang macam tak nak, memang bukan tugas kita orang. Kita orang hanya jaga kawasan sekolah saja. Cuma budak kena tengok-tengok dia. Betul. Kalau waktu balik kena jaga, kena tengok lah sekeliling budak yang tengah lasak panjang tu kita tegur macam tu lah. Cikgu pun ada juga yang bertugas sama-sama cikgu lah. Tapi kalau macam time waktu balik tu cikgu ada buat apa dalam bilik guru ke ada kerja ke, dia ingatkan budak dengan kita je lah. Kita orang yang handle sampai balik. Macam kes kecurian tu kan, sebab seingat saya kalau ada kes kecurian biasa yang ditanya paling pertama Mamat. Betul. Habis tu macam mana lah bukan itu aja, kadang-kadang pernah kita orang ada seorang budak tak balik lagi kan. Saya tinggalkan lah, mana kita tak ada apa-apa. Lepas tu budak tu ada juga yang menyamar macam ikut orang luar. Sebaik orangnya baik, cikgunya sampaikan kita orang. Lepas tu dia hantar ke sekolah balik. Rupanya memang masa tu mak bapaknya memang tak ambil. Tapi mak bapaknya pun tak maklumkan apa-apa. Cikgunya telefon pun tak ada apa-apa tindakan. Nasib baik orang tu baik.
Sejak daripada itu kita orang dah tak tinggalkan walaupun seorang kita orang jaga. Tapi sebelum pukul 2 terus bawa ke depan lah sebab giliran macam malam lelaki tu yang kena meronda kan pukul 2 petang tu. Saya jaga sampai pukul 2. Macam kecurian kat apa tadi? Koperasi. Koperasi tu kerap. Tu sebenarnya macam mana boleh jadi? Itulah kita orang tak sangka masuk pukul 10 baru masuk kita orang masuk tahun lepas tu. Dia tiba dia cakap kebetulan budak kat sini kan dah mahir kan berkenaan keluar masuk ke semua. Lepas tu cikgunya tak ada kunci kedua ke apa semua nak kunci. Tu kebetulan memang budak ni sini tahu budak tu tak pada depan juga banyak dia lepas tu kenanya dia tak sedih dengan Misal dia tanya sebabnya ada juga yang macam AJK Masih ni Ismail tu itu kadang-kadang dekat sini tengah sebut macam diorang tengah belajar kan lepas tu ada lepas tu belajar sampai ke AJK Masih tabung mata curi lepas tu banyak budak yang kecil-kecil pun buat kes dah pandai ya budak sekarang. Pernah juga lah bekas budak sini menyamar. Kita dah halau tau. Masa tu kan dia kan pakai yang masa cuma benda ni kita buka kan. Lepas tu kita orang tak bagi mampu buka sejak ada kes kecurian tu. Lepas tu budaknya menyamar pergi pusing balik. Kita orang dah halau ke depan. Kita orang ke depan pula pergi belakang balik. Jadi memang nak kena jaga. Budak bekas sini kan. Baru tu kena satu. Oh budak bekas sini. Tapi budak kat sini pun sama juga. Cikgu nak puan nasihat nasihat sama juga. Jadi maksudnya yolah kadang tak tahu kan dia kan budak ni pandai dia. Ya betul. Jadi apa-apa video kan. Betul. Lepas tu kebetulan yang pagar dekat pejabat ni kan baru buat. Amat dah. Orang jaga kunci, jaga rapi kunci kanan kiri kira okey lah. Orang saya sepantau dia 2 jam tu pantau bilik keluar, bilik sedikit tu lah. Biasa kalau pelawat, kalau macam parcel hantar ataupun pelawat orang datang, semua kena tanda tangan lah. Betul. Kena tulis laporan macam biasa, nama perkara sebagainya. Sebab itu pun ada kes juga. Sebabnya ada yang menyamar juga jadi koperasi. Oh, ramai penyamar. Ada juga menyamar dia cakap macam kita orang tak bagi masuk, tapi dia boleh masuk. Dia kata ada surat mengatakan ada guru besar kan. Lepas tu guru besar cakap tak ada apa-apa. Lepas tu kita orang yang pergi. Dia info kita orang je lah. Barunya juga terjadi. Cakap keluaran dia kata koperasi guru, tapi rupanya bukan koperasi guru, dia lebih pada insurans. Menyamar. Kebetulan GPK panggil saya waktu tengah meronda. Kita orang dah halau pun masih fikir juga tak nak keluar. Wah ni halau dah 3 kali. Bukan tak nak keluar. Dia duduk dalam kereta untuk menyamar. Kalau tu dia balik cikgu balik kerja tetap macam tu. Tahu dia ada mesti rehat lah. Tak duit lah macam cikgu kan menyamar. Nak kena hati-hati. Ada ketat. Ada juga baru ni cikgu ada tinggalkan tak pelawat. Sama juga. Tolong kena ketat sikit lah. Walaupun kita orang cakap tak bagi masuk, nanti pandai ada pusing cerita. Pada cikgu lah semua. Biasa kalau balik pagar kan sini kan jaga sini kan. Pagar belakang tu buat bagi. Gila-gila macam saya jaga belakang, buat ni yang depan. So kalau datang lambat kena tunggulah. Budak je betul. Sampai dia baru datang. Sebabnya dia ada 2 tahap. Tahap 1 dengan tahap 2. Waktu pergi dengan balik tu lain-lain. Oh, faham. Ada yang 12.30, ada yang 21. Macam macam hari ni budak balik pukul 1 kan. Ada kes penyamar. Kita orang pun tak sangka padahal dia cakap dia memang ada dengan guru besar kan. Rupanya penyamar dengan bagian koperasi guru sebelum ni memang dah masuk. Itu memang betul-betul koperasi guru. Rupanya dia menyamar koperasi guru, sebenarnya dia insurans daripada Melaka, tapi dia minta duit mengatakan cikgu ni belum masuk insurans setiap bulan bayar 100. Baru ni terjadi cikgu Salina sampai telefon saya, dia kata so tolong halau orang ni tak tahu tunggu siapa. Pada waktu tu semua cikgu dah balik, tapi dia tunggu macam ada something lah. Bila kita orang halau, dia duduk dalam kereta. Bila kita orang bagi tahu nak report polis, barulah keluar. Itu pun tak keluar sangat, dia tunggu 5 minit baru keluar. Waktu dia berhenti pula ke depan ni. Itu betul-betul mencabar kesabaran. Jadi dia macam mana keluar tu last buat dia hambat dia suruh keluar baru keluar. Sampai guru besar keluar, barulah betul-betul tu dia dapat. Ada juga
juga ini kat sini. Oh, okey. Faham. Sini memang pelik sikit lah. Naik juga darah kita orang. Dan mana Tak Jumaat apa, lain juga. Sabar. Memang sabar. Kalau tak sabar tak jadi pengawal. Tapi banyak je tu lah hari Jumaat. Lagi satu kalau hari Jumaat, kalau kat sini kan parking. di belakang dah tutup kan. Lepas tu ada juga orang luar degil masa nak apa kira barunya ada kes juga saya yang jaga. Dia nak parking dalam dewan. Itu sebab sembang Jumaat. Sembang Jumaat. Sembang Jumaat. Tapi memang guru besar dah tegaskan hanya parking kat sini, saja kan? kalau makan ke minum ke rehat memang tak boleh kat sini. Dia nak parking saja nak tengok padang tu, duduk dewan ke memang tak boleh langsung. Tapi ada, mungkin awak kenal kot Pak Mat. Suami dia, isteri dia kerja, cikgu, dia mengaku dia pencara. Dia depan kita hari Jumaat, waktu budak hari seorang balik. Kita dah handle tu, lepas tu dia masih degil. Cakap dia tu mengaku pencara, lepas tu marah dia. Saya tak tahan sangat, dah menggigil dah, penat lagi kan. Jumaat, lepas tu repot dengan kawan saya ni, dia baru dia suruh tu, dia takut dengan kawan lelaki. Perempuan jadi berani. Bila kita dengar telefon kita berdering, dia cepat-cepat keluar. Pak Mat keluar. Baru ni kita berjalan. So ke belakang ni ada kes. Ada budak insiden tak? Budak insiden. Tak pernah. Tak pernah Kita orang jaga memang ketat dah. Ketat. Bila so kiranya semua macam anak-anak. tak ada budak-budak yang insiden-insiden budak jalan. Tak pernah. Tak pernah berlaku lah. Oh, okeylah. Jadi faham lah. Tapi sama je cara sistem yang tadi. Sistem okey je macam biasa je. Ya, tu Sebab je. setiap kali pergi tu kena tulis buku laporan, mengatakan betul-betul pom-pom jumpa guru besar sendiri ke apa kena pejabat, dia surat menyurat mengatakan bukti dia masuk, baru kita orang lepaskan masuk pejabat. Kalau tidak tak lagi Okey. lah. Itu cara keselamatan kalau pelawat kan. Okey, faham. Okey je. Wah, terima kasih ya. Sama. Tahu dah jawapannya. Cuma saja. Itu je lah. Tapi tak sangka lah. Ada juga yang berdegil. Cikgunya dah nasihat sama juga. Tapi budak faham lah. Kita nasihat banyak kali pun sama juga. Ada yang berlari. Kadang-kadang ada juga kes sebelum kita orang belum masuk selama 8 bulan. Ini kita cari kat baru. Dia baru 8 bulan. Ada juga mak bapak ni tak puas hati dengan kita orang. Dia cakap sepatutnya pengamal kena luar daripada tol lintas boleh biarlah kita tolong hantar anak ni sampai dalam dekat pintu kereta. Mak bapak ni senyum lah. Dalam kereta kan ada panasan. Ada juga berumur macam tu. Tapi lama juga kes tu sampai 4 hari juga baru lucu. Sampai fikir masuk campur. Dia WhatsApp bertalu-talu tau dengan cikgu fikir. Cikgu tolong dengan kita orang. Jadi last okey lah. Ada pengawal lelaki bayar ayah. Yang wak musuh, dia yang selotok dengan cikgu tu, baru dia reda. Apa cikgu tu naik naik dari India. Pening, dah kat sini banyak masalah. Apa kes, apalah kes bully, bergaduh sampai polis tu. Selama 8 bulan ni macam-macam. Ada juga yang sepekol lah, sambil malam kan budak ni sampai lari ke peti jantar semua. Lepas tu tahun lepas pun budak. Tapi tu tak sangka lah begitu-begitu. Darjah 6 tu. Yang pasal tu okey lah kan, tak apa. Mungkin tak maksud. Cuma lagi ketat lah. Betul. Cikgunya pun tak sangka tau. Dah lah dia bergaduh kat sini. Dah jadi kes polis. Dia bersambung pula ke sekolah agama. Sekolah agama? Ya. Sekolah biasa lah. Sama sekolah Parimipar. Padahal ada juga kadang-kadang. Tapi kat sini budak ni masih ada lagi aktif ni tak boleh. Budak 1, 2, 3 pun sama juga. Padahal cikgu ada juga panggil agensi apa macam kes bully apa semua sama juga tak jalan. Kita orang pun dipau ada ni minta duit RM1 apa semua. Siapa minta? Semua budak-budak 1, 2, 3 sama. Dia macam ayah ke? Yo. Lain. Dia tak boleh dibagi seorang orang. Nanti ada yang minta. Kalau dulu Kalau kita cakap kita tak ada duit. Dia tu pandai ayat. Budak sekarang pandai pau. Budak baik ketak tamu. Lagi raya ni dia yang minta duit dulu. naik pada budak sekarang. Ya, tahu. Tak apalah, sabar lah. Dia baru setahun kan? Ayah, apa ni? Ayah awak pun kan selalu ada kan ada yang kena kantin tu minta tolong buangkan sampah kan. Dia bagi upah masih buat lagi. Siapa yang buangkan? Ayah tolong buangkan. Guna gerabah. Oh ya. Kena kantin.
Sebenarnya kat sini kan nak buang sampah susah dah kan. Semua sana tutup. Tapi setakat ni memang okey lah, budak-budak tak ada accident. Semua okey, tak ada masalah. Pakai jantas lah kalau nak nyebrang. Betul. Cumanya tengok dari jauh. Tak, yang lintaskan tu? Melintaskan tu dia orang banyak, kadang-kadang ada yang mak bapak dia orang melintaskan sendiri. Oh, okey lah. Tak ramai lah, macam 4 orang je macam tu. Cuma kalau budak lambat, cik yang jaga. Betul. Dia yang kena boleh buku laporan semua dia lah. Tapi kata orang tak lepaskan selagi ada mak bapaknya sendiri yang ambil. Dalam dekat belakang pertama kita orang kena jaga seorang-seorang. Ada mak bapaknya betul, dia kata betul mak dia datang, dia tunjuk dan dah dekat betul maknya baru kita lepaskan. Selagi tak